Kurta tu sunnah Nabi qada ataupun sahabat gini. Nabi pakai gamis. Gamis. Asal kata qamis. Gamis ni hamba dak sebut bahasa Staiqah baca dengan ga lah, ga Arab nah. Gamis ataupun qamis. Qamis ni itu pakaian yang dipakai daripada sebelah atas. Tu panggil qamis. Kalau pakai pakaian yang dipakai di sebelah tengah, pakai gini. Pakai lagu ni, atau dipanggil jubah. Jubah dipanggil Maka gamis ini Nabi suka pakai. Maka lagu mana kau bentuk gamis ini? Ada kata gamis ini jubah. Jubah macam kita beli jubah Arab kita tengok jubah masuk lagu tu jubah warna putih. Maka ada kata singkat. Apabila singkat dia nampak macam dengan kurta. Apabila jubah tu singkat dia nampak macam kurta. Sebab tu Maulana sebelah India maka lebih suka pakai kurta kerana dia kata Nabi pakai kurta. Jubah singkat. Kalau labuh nampak macam jubah. Kalau singkat jadi kurta. Gitulah. Tak apalah perbahasan yang penting ada maksud gamis ni kurta, ada kata maksud jubah. Itu maksud dia.